Saya Siti Fatimah Zainal. Umur saya 54 tahun. Saya ada masalah kesihatan, iaitu jantung saya blok. Tahun ni saya ada kena serangan pada 6 Mei bulan 2. Saya rasa benda hempap, benda berat hempap kat dada. Nafasan saya sekat-sekat, tak lancar, perlu dingin keluar banyak. Di IJN, saya memang betul ada masalah jantung. Saya tadi bila dia buat angiogram, dia jumpa 2 blok. Satu 100%, satu tu 95%. Yang 100% tu dia buat on the spot. Tu nak buat stand. Dia buat biasa tu lah. Saya start minum refill, 2 sachet satu hari. Satu pagi, satu malam. Rasa macam lapang macam tu. Lapang dada. Rasa lapang. Doktor saya makan juga. 24 hari bulan 2, sekali lagi saya pergi ke IJN. Prosedur angioplasty. Balloon angioplasty. Betul tahulah, orang lain saya tak tahu, tapi keadaan saya rasa sakit sangat. Compare dengan saya masuk stand, balloon dia lagi sakit. Perlu ditolak kuat biasa. Itu saya masih sambung lagi. Refill masih sambung sampai ke hari ni. Bila kita konsisten makan, dia okey. Sesiapa ada simptom ni, lebih baik pergi refer dengan doktor cepat. Dia dapat diselamatkan dan dapat dibantu dengan apa kita ambil. Kita ikhtiar macam-macam boleh ikhtiar sekarang ni. Jantung ni kita refer lah.